Assalamualaikum dan selamat siang. Saya Naimi Karim binti Muhammad Nurdin daripada Saman TV. Seperti pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Hari ini di Dewan Sekuadu SMK Tanjung Rambutan berlangsung dua majlis penting, iaitu Majlis Pemantapan Amalan Sekolah Penyayang dan Watika Pelantikan Kepimpinan Murid sesi petang 2026. Majlis ini menandakan permulaan tanggungjawab Barisan Kepimpinan Murid secara rasmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami merafakkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji-pujian untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Di atas keizinannya dan inayahnya, maka dapat menjadikan majlis penyerahan notika pendidikan kepada badan kepimpinan murid sesi petang, pengawas sekolah, pemimpinan kasbaya, pengawas pusat sumber, pengawas koperasi, majlis ketingkatan dan pengawas SPDP, sekolah menengah perusahaan Tanjung Rambutan sesi 2026 pada hari ini. Ya Allah ya Halim ya Qadir, kami memohon daripadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kepada yang terpilih untuk menjadi pemimpin, untuk kami latih menjadi pemimpin, di mana harapan kami pada suatu hari nanti akan lahir kepimpinan pemimpin-pemimpin dalam kalangan murid SMK Tanjung Rambutan yang ada nanti menjadi menteri besar, nanti ada menjadi Perdana Menteri Malaysia, seorang ketua yang menjadi contoh teladan yang baik kepada orang lain. Ada pemimpin yang tak baik pun orang ikut. Pemimpin juga. Okay, pemimpin adalah seseorang yang boleh mempengaruhi orang lain untuk mengikut kata-kata anda, untuk mengikut ideologi anda. Saya Zafri bin Makbasir, Pengetua SMK Tanjung Rambutan, dengan ini merasmikan Majlis Pemantapan Amalan Sekolah Penyayang dan Penyerahan Watika Pelantikan Perdana Badan Kepimpinan Murid sesi petang SMK Tanjung Rambutan 2026 dengan lafaz yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemimpin masa depan. Tibanya hari yang dinanti, menggalas tugas dengan bakti. Langkah diatur penuh bergaya, mencipta sejarah, harumkan nama. Bukan sekadar sebuah nama, bukan sekadar pangkat di dada. Ini amanah, sebuah janji untuk sekolah yang kami cintai. Cemerlang gemilang terbilang, membawa obor terus menjulang. Dengan semangat
Hadirin sekalian, hari ini bukan sekadar hari penyerahan watika, tetapi pada hari ini juga adalah hari kita menerima amanah. Amanah yang bukan kecil, tetapi amanah yang akan menentukan disiplin, budaya dan imej sekolah kita. Saya berdiri di depan sini bukan kerana saya sempurna, tetapi kerana saya dipilih untuk memimpin. Di samping itu, kepimpinan bukan tentang pangkat atau lencana yang kita pakai dan tersemat di uniform badan kepimpinan yang kita sarungkan. Tetapi kepimpinan adalah tentang tindakan, tentang keberanian membuat keputusan yang betul walaupun sukar, dan tentang kesanggupan memikul tanggungjawab walaupun berat. Maka kami Barisan Pemimpin Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Rambutan berikrar akan berusaha bersungguh-sungguh memantapkan organisasi yang kami terajui, mematuhi segala peraturan sekolah dan organisasi kami. Dengan semangat yang membara, mencorak wawasan semua. Kami pemimpin berwibawa, penuh visi, teguh setia, menggenggam tekad satu suara demi sekolah yang tercinta. Kami pemimpin berwibawa, harapan Nusa, sinar bermartabat. Majlis berjalan lancar, menyaksikan barisan pemimpin murid baru menerima amanah mereka. Diharapkan mereka memimpin bagai aur dengan tebing dan bekerjasama demi kecemerlangan sekolah. Saya Naimi Karim binti Muhammad Nurdin melaporkan untuk Sherman TV. Tiada gentar, tiada ragu, kepimpinan kami satu mercu. Kami pemimpin berwibawa, penuh visi, teguh setia, menggenggam tekad satu suara demi sekolah